Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Janatul Ayu binti Jaafar. Hari ini saya ingin berkongsi tentang Powtoon. Powtoon ialah platform yang membolehkan kita membuat video animasi dan persembahan menarik. Pengenalan. Powtoon ialah sebuah platform atau aplikasi dalam talian online yang digunakan untuk menghasilkan video animasi, pembentangan kreatif, motion grafik dan infografik tanpa memerlukan kemahiran penyuntingan video yang rumit. Ia sesuai digunakan oleh guru, pelajar, pekerja, pembentang korporat dan content creator. Kegunaan Powtoon ialah pertama, untuk membuat video animasi untuk tugasan sekolah atau universiti. Yang kedua, Powtoon untuk membuat pembentangan yang kreatif. Dan yang ketiga, bagi membuat video promosi, pengajaran dan media sosial. Kelebihan Powtoon pula ialah ia mudah digunakan. Oleh itu, semua orang boleh belajar dengan cepat. Yang kedua, banyak template yang sedia ada di dalam Powtoon. Oleh itu, jimat masa untuk membuat video. Video Powtoon juga akan lebih menarik kerana ia lebih menyeronokkan dan senang untuk difahami. Fungsi Powtoon pula ialah ia boleh buat animasi teks, gambar dan watak kartun. Selain daripada itu, ia boleh untuk menambah muzik, suara atau kesan khas. Dan ia juga digunakan untuk mengeksport video ke PowerPoint, YouTube atau platform yang lain. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda cara menggunakan Powtoon supaya anda dapat menghasilkan video animasi dan persembahan yang menarik, mudah difahami dan kreatif. Langkah yang pertama, daftar akaun atau log masuk ke Powtoon untuk mula menghasilkan video animasi dan persembahan secara online dengan mudah. Langkah yang kedua pula, pilih template animasi yang sesuai dengan tajuk supaya persembahan kelihatan lebih kemas, menarik dan teratur. Seterusnya, langkah yang ketiga, edit teks, gambar dan watak animasi mengikut keperluan supaya mesej yang disampaikan lebih jelas dan mudah difahami. Langkah yang keempat pula, tambahkan pergerakan animasi, kesan khas dan muzik latar untuk menjadikan video lebih menarik dan tidak membosankan. Langkah yang terakhir pula, iaitu langkah yang kelima, simpan projek yang telah siap dan eksport video untuk dikongsi kepada rakan, guru atau dimuat naik ke platform media sosial. Kesimpulannya, Powtoon membuat video dengan mudah, cepat dan menarik. Ia sesuai untuk pelajar, guru, pekerja dan semua peringkat golongan masyarakat. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.